أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pagi ini kita baca kitab Kilauan Permata, muka surat 5, baris yang ke-6, baris yang ke-5 ataupun nombor 5. Fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Maka sesungguhnya kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada had, tidak ada sempadan yang boleh dituturkan oleh sebarang mulut manusia. Kenyataan ini adalah satu syair yang dikarang dan ditulis oleh Al-Imam Al-Busairi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Burdah atau dikenali sebagai Burdatul Madih. Burdah yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor baitnya nombor 45. Dan Burdah Al-Madih ini berjumlah 160 lebih baris syair-syair yang disusun oleh Al-Imam Al-Busairi rahimahullahu ta'ala di dalam memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin tazakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Itu permulaan Burdah, berakhir dengan 160 lebih. Abyatuha qad atat 60 ma'mi'atin farrij biha karbana ya wasi'al karami. Bit-bitnya telah datang berjumlah 160. Lapangkanlah dengannya akan penderitaan kami, wahai Tuhan yang maha luas kemuliaannya. Jadi jumlah semua 167 bit, 167 baris syair. Dan syair yang kita baca ini terdapat pada baris yang ke-45. Sebelum itu, iaitu baris 44, Al-Imam Al-Busairi rahimahullah berkata, wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Wansub ila zatihi, dan nasabkan olehmu kepada zatnya. Maksud nasabkan olehmu kepada zatnya iaitu sandarkan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ma syi'ta min syarafin, apa sahaja engkau kehendaki daripada kemuliaan, apa saja sifat-sifat yang mulia, maka kamu sifatkanlah ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sudut ilmu, orang yang paling banyak ilmu, di sudut sopan santun, orang yang paling sopan santun.
sudut berani orang yang paling berani, di sudut fasih orang yang paling fasih. Apa saja sifat-sifat yang mulia, di sudut kacak dan tampan orang yang paling kacak, di sudut kemuliaan orang paling mulia, sandarkan, sifatkan ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'izami, dan sifatkan juga kepada kadarnya, kepada kedudukan baginda, ma syi'ta, apa yang kau kendaki, min 'izami, daripada kemuliaan, daripada kesempurnaan. Inna fadlahu fawqa kulli fadlin, sesungguhnya kelebihan baginda itu mengatasi semua kelebihan yang lain. Wa syarafahu a'la min kulli syarafin, keagungan dan kemuliaan baginda itu paling tinggi daripada semua kemuliaan yang lain. Wa anna kamalatil anbiya'i wal malaikati wasilatun minhu ilaihim, kesempurnaan para nabi yang lain dan para malaikat adalah sampai kepada mereka melalui baginda. Baginda lah punca kepada kemuliaan, sehingga orang lain juga dapat kemuliaan. Wa annaha wa in kanat kalimatan fi nafsiha nasabtaha ila kamalati sallallahu kanisbati qatratin ila nahrin aw nuqtatin ila bahrin. Kelebihan Nabi SAW, kelebihan orang-orang lain, kelebihan Nabi-Nabi yang lain, para malaikat, para makhluk yang lain, kalau nak banding kepada kelebihan Nabi SAW itu seperti qatrah ila nahr atau nuqtah ila bahr, seperti setitik air daripada air sungai atau setitik air daripada air laut. Kelebihan Nabi SAW seperti air laut dan air sungai, kelebihan orang lain seperti setitik air laut dan setitik air sungai. Kemudian dalam bait yang ke-45 disambung, fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Sesungguhnya kelebihan Rasulullah SAW itu tidak ada sempadan, tidak ada had, laysa lahu tarafun wala ghayah, fa fadluhu la yatanaha wa maqamuhu la yudraku wa la yudaha. Kelebihan baginda tak habis, kedudukan baginda tidak diketahui dengan kelebihan kedudukan yang sebenar. Fayu'riba anhu, maka memberitahu daripadanya, natiqun bifami anhu an fadli Rasulillah, tentang kelebihan Nabi SAW dan kesempurnaan baginda. Wa kamahi, sebarang manusia yang ingin bertutur dengan mulutnya, sebarang orang yang nak menutur dan memuji baginda tetap tidak sampai seperti mana kedudukan baginda yang sebenar. Madahatka ayatul kitabi fama asa yusni ala aliyaka nazmu madi'i, wa idha kitabullahi asna mufsiha kana al-qusur qusura kulli fasihi. أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا إذا الله أسنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى. Itu nombor 6. Itu nombor 5. Nombor 6, فَلَئِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي فَلَقَدْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ. Sesungguhnya jika daku memuji akan Nabi Muhammad SAW dengan kata-kataku, sebenarnya daku memuji akan kata-kataku dengan Nabi Muhammad SAW.
Bila kita bercakap, bila kita berkata-kata, kita sertakan dengan pujian kepada Nabi SAW dalam kata-kata itu, maka kata-kata kita itu menjadi lebih cantik. Sebagaimana hadis yang menyatakan seseorang yang duduk dalam satu majlis lalu dia tak baca selawat dalam majlis itu, atau dia melalui suatu jalan dia tak baca selawat di jalan itu, dia akan merasa hasrah, dia akan merasa rugi, merasa menyesal di akhirat kelak kerana tak isi majlis yang dia duduk dengan selawat walaupun sekali, kerana tak isi tempat yang dia lalu dengan berselawat atau berzikir. Jadi kita naik kereta pergi Sungai Ustaz, kita naik kereta pergi Sungai Petani, kita lalu jalan dalam perjalanan itu sampai kita pergi sampai balik, sepatah zikir pun tak bunyi, maka kita akan rasa rugi dan menyesal. Menyesallah jalur jalan ni tak ingat ke Allah Ta'ala. Nanti kita baca hadis tu. Hadis tu ada dalam buku Kalah Hijau tu, buku doa murah rezeki yang Kalah Hijau. Ada kitab tu sini ada, ambil Ustaz. Jadi seseorang yang mengisi apa-apa majlis, tak kira lah majlis kenuri ke, majlis mesyuarat ke, majlis pengajian ke, majlis sembang di kedai kopi ke, tiba-tiba dalam majlis itu sepatah pun tak ada zikrullah, atau seseorang yang melalui satu jalan jalan kaki nak pergi ke kedai sarapan, ataupun jalan naik kereta pergi satu tempat, tiba-tiba dia tak ingat ke Allah Ta'ala di jalan yang dia lalu, dia akan rasa rugi di akhirat kelak, kerana dia tak isi perjalanan yang dia tempuh dalam tempat itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara hadis yang memperingatkan kepada kita supaya kita berzikir. Hadis ni muka surat 352. Hadisnya berbunyi, ma min qaumin jalasu majlisan lam yazkurullaha fihi illa kanat alaihim tirah, illa kanat alaihim tiratun. وما سلك رجل طريقا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه تيرة. رواه النسائي في السنن الكبرى وابن السني. Tidak duduk oleh sesuatu kaum dalam sesuatu majlis yang mereka tidak berzikir kepada Allah kepadanya, melainkan ia akan dirasai oleh mereka itu satu kekurangan, dan tidak menempuh, tidak melalui oleh seseorang akan satu jalan yang dia tak berzikir kepada Allah pada jalan itu, melainkan dia akan merasa kurang di akhirat kelak, merasa rugi, merasa kurang, tak sempurna menempuh satu jalan, tak ingat ke Allah Ta'ala di jalan itu, duduk dalam tu majlis tak ingat ke Allah Ta'ala di majlis itu. Berapa banyak orang yang duduk naik kereta tak pernah zikir, duduk dengar lagu dalam kereta dia, naik kereta daripada Kedah pergi Kuala Lumpur sepanjang jalan duduk berhibur, naik kereta daripada Guang pergi Sungai Petani pergi Ustaz pun sama. Maka hadis ini mengajar kepada kita menempuh satu jalan, naik motor, naik kereta, jalan kaki, kita berzikirlah di jalan itu walaupun sepatah, supaya kita tak merasa kurang dan rugi kerana tak ingat ke Allah di satu tempat yang sepatutnya kita berzikir. Dan ada hadis kata, orang yang mengingat Allah di kalangan orang yang lalai seperti orang yang berjihad di kalangan orang yang lari.
Jadi orang masuk perang fi sabilillah, musuh ramai sangat serang, sebahagian cabut lari balik, sebahagian lagi tetap istiqamah, teguh pendirian, marah kepada musuh, tak lari, hak menuju kepada musuh. Itu adalah yang berani, yang baik. Yang lari kurang baik, saya cabut lari. Orang yang berzikir di kalangan orang lalai seperti orang yang berperang di kalangan orang lari dari medan perang. Disebutkan dalam hadis demikian. Az-zakiru bainal ghafilin kal mujahidi bainal farin, atau kama qala. Orang yang berzikir di khalayak, di kalangan orang-orang yang lalai itu seperti orang yang terus berjuang dan berperang di medan perang di kalangan orang-orang yang cabut lari. Maka kalau kita pergi pasar, kita pergi merkik ikan pagi ni, kita pergi pekan Rabu, pekan Selasa, kita zikir dalam tu sepatah, orang lain tak zikir, seperti kita sedang berperang dengan musuh, orang lain sedang lari daripada peperangan dengan musuh. Fadilat dan kelebihan orang yang zikir itu. Dan di antara pesanan Nabi SAW, di antara amalan yang baik ialah antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah, bahawa kamu mati dalam keadaan lidah kamu basah dengan berzikir kepada Allah. Kita beramal dengan berzikir supaya kita mati dalam keadaan berzikir. Dan disebut dalam satu kitab lagi, namanya at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salah satu amalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah kasratuz dzikr, banyak berzikir. Jadi kita baca hadis pagi ini, kalau kita pergi satu batu jalan, berzikirlah di jalan itu. Kalau kita duduk dalam satu-satu majlis, sebutlah nama Allah dalam majlis itu, walaupun sedikit, walaupun sepatah. Yang penting setiap majlis yang kita hadar ada sebutan ingatan kita kepada Allah, ada zikir ingatan kita di dalam pasar, ada ingatan kita kepada Allah dan sebutan kepada Allah di seberang jalan yang kita lalu. Esok jalan tu jadi saksi kepada ibadat yang kita lakukan kepada Allah, iaitu berzikir, walaupun kita zikir hanya sedikit. Yang kedua, setiap kali kita berzikir, Allah membalaskan zikir kita itu. Sehingga kan ada ulama kata, aku tahu bila Allah ingat kat aku. Orang tanya dia, bila Allah ingat kat kamu? Bila setiap kali aku ingat kat dia. Mana bukti dia? Bukti dia firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fazkuruni azkurkum. Maka berzikirlah kamu kepada aku, nescaya aku mengingati kamu. Washkuru li wa la takfurun, dan bersyukurlah kamu kepada aku dan jangan kamu ingkar. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Maka naklah kamu semua berzikir kepada aku, nescaya aku zikir kepada kamu. Kamu ingat ke aku ingat ke kamu. Masih ingat di situ Allah Ta'ala akan memberikan pelbagai kebaikan kepada orang berzikir. Ayat 152 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, muka surat 23. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepada aku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Sebagian ulama kata zikir di sini bukan sahaja dengan lidah ataupun dengan hati, tapi zikir di sini juga termasuk dengan mematuhi dan mentaati Allah Ta'ala. Orang yang tak taat pada Allah, dia tidak berzikir, walaupun semulut dia banyak berzikir. Kata sebagian kitab,
Orang yang tak taat pada Allah duduk dalam dosa, dia tidak dianggap berzikir walaupun dia khatam Quran sehari 30 juzuk, walaupun dia berzikir sehari beribu-ribu kali. Kerana orang berzikir itu dia ingat ke Allah, dia ada kesan dia. Kesan daripada berzikir ialah tak buat yang diharamkan oleh Allah dan buat yang Allah suruh. Iaitu kesan dia jadi orang yang taat. Kalau dia tak taat pada Allah, dia zikir banyak-banyak pun dianggap serupa tidak berzikir. Zikir sehari 100, sehari 1000, tapi duduk dalam dosa, tak berhenti daripada dosa. Dosa hutang orang tak mau bayar, dosa tak mau tutup aurat, dosa tak mau keluar zakat, apa-apa dosa dia tak berhenti. Dosa riba, dosa dedah aurat, dia tak berhenti daripada dosa. Walaupun dia berzikir banyak, dia dianggap tidak berzikir. Kerana orang ingat ke Allah Ta'ala ni, dia ada kesan dia macam orang semayang. Semayang ni menegah daripada keji dan mungkar. Dia semayang tak tinggal, tapi keji mungkar mesti duk buat. Berarti kesan daripada sembahyang itu tidak dilihat. Sebagaimana orang makan ubat tidak nampak sembuh. Dia demam, makan ubat demam tapi tak lega. Dia batuk, makan ubat batuk tapi tak lega. Kenapa? Kerana mungkin dia tak pantang. Maka begitu juga orang buat ibadat. Orang buat ibadat tapi tak mau jadi baik, mungkin dia tak pantang. Mungkin dia makan ubat tak cukup, mungkin dia tak pantang. Makan ubat tak cukup dengan arti dia buat ibadat tapi dia tak mengaji. Ngaji tak mau, ibadat nak buat ibadat saja. Dia tak pantang, seperti dia tak tinggal dosa. Semayang pun semayang, dosa pun buat juga. Maka itu perlu di muhasabah, perlu dicek balik diri dia, buat postmortem balik terhadap keburukan yang masih dia lakukan walaupun dia sudah berbuat baik. Kadang-kadang Allah peringat orang lagu tu, peringat dalam bentuk diberikan ujian keduniaan. Mungkin sakit, mungkin susah hati, mungkin tidur tak lena, supaya manusia sedar bahawa dia lemah dan dia berhajat kepada Allah yang Maha Kuat. Dia tak sihat, dia memerlukan kepada Allah yang Maha memberi kesihatan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila saya sakit, hanya Dia yang boleh menyembuhkan saya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila saya sakit, hanya Allah yang boleh menyembuhkan saya. Dalam surah Fatir khabar kat kita, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu amat berhajat kepada Allah, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka sekiranya seseorang itu menempuh satu jalan, dalam jalan itu dia berzikir, dia telah menghias perjalanannya dengan benda baik. Bila seorang itu pergi ke pasar, dalam pasar itu dia berzikir, dia telah hias diri dia dengan amalan yang mulia di kalangan orang-orang yang banyak lalai. Bila kita duduk dalam satu majlis, kita minum dengan kawan di kedai kopi, kita sebut nama Allah sebelum minum, kita sebut Alhamdulillah selepas makan, selepas minum. Dari kalangan orang bismillah pun tak baca, Alhamdulillah pun tak bunyi. Kita telah berzikir di kalangan kepada Allah di kalangan orang-orang yang tak berzikir. Allah Ta'ala akan redha kepada orang yang makan minum lalu dia berzikir. Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha wa an yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah redha kepada seorang hamba yang makan satu makanan kemudian dia puji Allah, dan dia minum satu minuman lalu dia puji Allah. Bukan dekat dapat pahala, bahkan mengundang keredaan Allah kepada diri kita.
kalau kita boleh membaca alhamdulillah walaupun sekali selepas kita makan dan selepas kita minum. Maka di antara adab makan yang disebut yang ulama dalam bab makan ialah lepas makan lepas minum baca alhamdulillah. Setengah ulama dia kata nak minum baca bismillah, lepas minum alhamdulillah. Bismillah minum alhamdulillah. Bismillah minum alhamdulillah. Bismillah minum alhamdulillah. 3 tegak, 3 kali bismillah, 3 kali alhamdulillah. Dan bila kita tegak ayat pula disebutkan dalam sebahagian kitab bukan tegak tapi hirup, sedut. Sunat bila kita minum ayat kita sedut ayat tu, bukan kita tuang dan langgah ayat tu. Kerana tuang tu boleh memberi mudarat kepada paru-paru. Maradul kubad ke apa ada dalam kitab sebut. Jadi nak minum pun boleh dapat pahala, boleh dapat kesihatan yang baik. Orang makan, orang minum, kata dalam kitab Ihya, jangan minum air melainkan setelah makan, selesai makan. Kita suap 2 suap hirup air, 3 suap hirup air, nasi habis air segelas habis. Makan dengan minum sama naik. Tak, dalam sebahagian kita kata selesaikan makan dulu betul baru minum, kecuali kalau lekat. Adab makan pun banyak yang kita tak tahu. Jadi salah satu adab makan minum ialah membaca alhamdulillah selepas selesai makan dan minum. Dan salah satu adab minum, jangan minum sekaligus. Satu gelas tu sekali hirup tak, 2 atau 3 kali. Dan selepas minum jauhkan cawan daripada mulut kita, alhamdulillah. Apa kelebihan dia? Di samping dapat pahala, Allah redha kepada orang sedemikian. Redha Allah itu keperluan kita bersama, dan redha Allah itu pemberian yang terbesar. Wa ridwanun minallahi akbar. Redha daripada Allah itu amat besar. Jadi saya duduk dalam kepala saya ni perancangan nak tulis satu buku, tajuk dia amalan-amalan yang Allah dan Rasul redha. Salah satunya hadis yang saya baca, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw an yashraba ash-sharbata fayashrabuhu 'alayha aw kama qala. Allah redha orang yang baca alhamdulillah selepas makan, selepas minum. Jadi kita dapat pagi ni beberapa hadis. Yang pertama, bila duduk dalam sebarang majlis, berzikirlah Allah dalam majlis itu walaupun sekali. Bila lalu satu jalan kaki kan, naik kereta kan, naik motor kan, naik kapal terbang kan, naik bas kan, naik kereta api, berzikirlah pada Allah di jalan itu. Jangan sampai tak berzikir langsung. Pi pasar sepatah zikir pun tak bunyi. Menempuh satu jalan, satu zikir pun tak bunyi. Duduk dalam satu majlis lara dan sia-sia, zikir kepada Allah pun tak keluar. Rugi, dia akan menyesal pada hari akhirat. Dia rasa kurang masa yang dia dapat, majlis yang dia berada, jalan yang dia lalu apabila dia tidak berzikir di tempat-tempat tersebut. Ma min qaumin jalasu majlisan lam yazkurullaha fihi illa kanat alaihim tirah. Wa ma salaka rajulun tariqan lam yazkurillaha fihi illa kanat alaihi tirah. Tidak ada satu kaum yang duduk dalam satu majlis yang mereka tidak berzikir padanya, melainkan dia akan merasa kekurangan. Dan tidak ada seseorang yang menempuh atau melalui sebarang jalan yang dia tidak berzikir kepada Allah pada jalan itu, melainkan dia akan merasa kekurangan. Jadi kita nak dapat pahala dalam berzikir di sebarang tempat dan majlis, kita bacalah zikrullah di situ walaupun sepatah. Setiap jalan yang kita tempuh, naik kereta ke apa, bacalah berzikir walaupun sepatah 2. Kita nak itu di antara amalan yang boleh kita lakukan di saat orang lain sedang lalai.
Dan seperti mana disebutkan tadi, bahawa orang yang berzikir di kalangan orang yang lalai seperti orang yang berjihad dan berjuang di kalangan tentera yang lari dari medan perang. Sudah tentu maju dalam peperangan itu lebih baik daripada yang lari. Dan kita baca dalam peperangan Uhud ada golongan-golongan yang sedemikian. Terakhir muka surat 5, أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى. Yang ini tak ada terjemah dia muka surat 24. Kita tengok saat muka surat 24 apa dia kata dan kenapa syair ini muncul. Maka disebutkan pada muka surat ini bahawa ia berpunca daripada mimpi seorang hamba Allah. Pada muka surat 24 atas sekali. Telah ditemui di dalam mimpi seorang yang saleh, seorang yang baik. Dia mimpi apa? Mimpi berjumpa dengan Al-Arif Al-Muhaqqiq As-Siraj Ibn Farid As-Sa'di rahimahullah, salah seorang penyair pengarang syair di kalangan ahli sufi. Kemudian dia tanya penyair itu, dia tanya Imam Ibn Farid. Ibn Farid ni kubur dia tak jauh dengan Imam Ibn Athaillah Iskandari di Qurafah, di satu tempat di Mesir, di kota Kahirah dekat Jabal Muqattam. Situ ramai alim ulama yang ditanam situ, yang berdekatan. Bila dia mimpi, orang yang baik itu mimpi jumpa Imam Ibn Al-Farid rahimahullah. Al-Farid alif lam fa alif ra dad. Maka dia pun tanya, kenapa engkau tidak memuji Nabi SAW yang ini secara jelas? Walaupun pada hakikatnya syair beliau hanya ditumpukan kepada memuji Allah dan memuji Rasulullah SAW. Lalu Imam Ibn Al-Farid rahimahullah ta'ala menjawab soalan orang dalam mimpinya itu dengan dua baris syair yang terkenal. Syair itu berbunyi, Ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira, muqassiran asada, wa in balaghal musni alayhi wa aksara, idza Allah asna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma yamda'ul wara. Syair ini dalam Bahrut Tawil. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira. Aku melihat, aku berpendapat setiap pujian kepada Nabi SAW itu adalah sedikit. Wa in balaghal musni alaihi wa aksara, sekalipun berlebihan oleh orang yang memuji dan memperbanyakkan pujian ke atas baginda, walaupun dia puji dengan pujian yang banyak, tetap sikit. Kenapa sikit? Kerana apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah memuji ke atas baginda dengan pujian baginda yang layak menerimanya, maka bagaimana pula bandingan dan nilai pujian segala makhluk yang lain? Kalau Allah Ta'ala sendiri puji Rasulullah SAW, maka pujian orang-orang lain semua tu kira sikit, kira lekeh. Kerana pujian Allah lah yang paling hebat. Kerana Allah Maha Mencipta telah memuji kekasihnya Nabi SAW dalam Al-Quran. Lepas tu kita pun tumpang puji juga. Kalau kita tak puji pun baginda adalah makhluk yang terpuji. Kalau kita tak baca salawat pun baginda sudah dapat salawat daripada Allah dan para malaikat. Lepas tu dah kita baca salawat, dah kita baca puji supaya manfaat dia mai kat kita sama. Kita puji Rasulullah, Allah Ta'ala jadikan kita insan yang terpuji. Kita banyak baca salawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala banyak bagi rahmat dan kasih sayang kat kita. Jadi kita buat baca selawat, mai beri manfaat kat kita. Kita zikir, mai beri manfaat kat kita. Kita puji Rasulullah SAW, mai beri manfaat kat kita. Kita baca Quran, mai beri manfaat kat kita. Kita semayang, mai manfaat kat kita.
sebarang kebaikan yang kita buat akan diberikan balasan yang baik kepada kita. Sebarang kejahatan yang dibuat oleh orang jahat akan ditimpakan balasan buruk kepada dirinya. Orang yang pegang lagu tu, faham lagu tu, ingat lagu tu, yakin lagu tu, maka dia akan buat baik di sebarang masa dan tempat yang dia pi, dan dia akan tinggal benda jauh-jauh, benda jahat, benda buruk di sebarang masa dan tempat yang dia pi, kerana dia tahu setiap kali dia buat baik dia akan dapat baik, setiap kali dia buat jahat dia akan dapat jahat. Pegangan ini bila ada kepada sesiapa, dia akan jadi elok. Kalau dia tak ingat yang tu, dia tak mau buat baik, segan buat baik, dia tak kerja nak buat jahat lah. Itulah pegangan yang diajak dalam Quran. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Siapa buat amalan yang baik, maka amalan baik itu untuk diri dia. Siapa yang buat amalan yang jahat, yang jahat tu juga akan timpa buruk kat dia. Pendek ayat tu. Kalau kita boleh pegang dengan ayat itu, kita boleh faham dan beramal, akan berwujud pada diri kita sentiasa berada dalam kebaikan di semua tempat yang kita hadir dan di semua masa yang kita dapat. Masa tidak mengizinkan, kita berhenti tani dulu. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada muka surat yang ke-6, Muqaddimah, dan seterusnya. Ni baru baca satu muka atau dua muka saja, muka surat 3 dengan muka surat 5, 2 muka saja. Nak habis bila tak tahu, pasal 700 muka, perasaan 3 tahun baru nak habis. Tak apa, mengaji sikit-sikit tak apa, bukan nak masuk perisa. Masuk perisa kena baca banyak-banyak, takut tak boleh jawab perisa. Ni kita baca untuk nak bagi kita dapat pahala mengaji tentang Nabi SAW, dapat ilmu tentang Nabi SAW. Jadi dijangka kitab ni akan dikhatamkan dalam masa 3-4-5 tahun. Pasal kalau sehari semuka 700 muka berarti 2 tahun. Ni bukan sehari semuka. Semuka tu ada 5 hari, 10 hari. Berarti kalau nak habis 700 muka tu berarti 4-5 tahun juga boleh habis. Yang penting kita mengaji sikit-sikit. Dengan di samping tajuk yang kita baca sebelum ni, hari ni kita cuti saat kita sambung tani. Sambung tani pula nak cuti pula dah. Ngaji sehari tuang 2-3 hari pula dah. Jadi esok kuliah subuh kita cuti selama 4 atau 5 hari. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Isnin pula kita sambung kuliah subuh. Lepas tu cuti sekolah pula. Makan kenduri lah apa. InsyaAllah kita cuti kuliah subuh. Untuk besok kita akan sambung minggu depan pada hari hari Isnin, insyaAllah. Isnin ke Ahad. 28 hari apa? 27 hari apa? 26 hari Sabtu, 27 hari Ahad, hari Isnin. Kita akan sambung 28 Ogos kuliah subuh. Kerana berada di luar kawasan, kita cuti saat. InsyaAllah kita akan sambung kitab yang sama dengan tajuk yang sama pada hari Isnin yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'ana wa du'a man awsana wa istawsana bid du'a. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي
أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.